Korang tahu tak Q Bistro? Kau pernah terfikir tak macam mana dia boleh jual harga yang lagi mahal daripada mamak biasa tapi orang tak pernah komplain? Dekat Malaysia ni, mamak ni bukan kedai makan je. Dia dah jadi sebahagian daripada budaya kita. Tapi untuk business owner, model perniagaan mamak ni adalah salah satu bisnes yang ada sumpahan. Sebab adanya price ceiling yang susah nak pecah. Orang selalu associate mamak dengan murah. Dan disebabkan ni, banyak business owner avoid business model mamak. Kalau kita tengok dalam industri mamak ni, tak banyak nama yang besar. Contohnya macam Pelita. Dia ni adalah raja volume. Dia ada 28 outlet seluruh Malaysia. Setiap outlet dia tu ada kedai yang besar untuk accommodate pelanggan yang ramai. Sebab Pelita banyak bergantung kepada volume dan trafik yang tinggi. Lepas tu kita ada NZ Curry House. Location dia semua dekat tempat yang strategik. Lepas tu kita ada mamak-mamak yang biasa, yang warnanya sama ada biru, hijau atau kuning. Lepas tu ada ikon macam khutbah masjid. Ini adalah bahasa visual yang nak menggambarkan mamak ni adalah mudah, murah, cepat. Lepas tu kita ada Q Bistro. Q Bistro ni baru nak ada 26 cawangan. Aku cakap baru sebab cawangan yang ke-26 baru nak buka dekat Presin 2 Putrajaya, dekat sebelah Tasik. Kalau korang selalu jogging memang akan tahu location dia tu. Persoalannya dekat sini, macam mana Q Bistro boleh survive dengan jual harga makan yang lagi tinggi daripada kompetitor dia dan orang tak komplain pun? Kalau kita nak pecahkan price ceiling problem kat kedai mamak ni, kita tak boleh sesuka hati naikkan je harga makanan dekat menu kita. Kita kena ubah cara brand tu bergerak. So Managing Director Q Bistro, Riyasuddin, dia ada vision dia sendiri. Dia tak compare Q Bistro dengan kedai mamak yang lain. Dia compare Q Bistro dengan jenama-jenama global macam McDonald dan KFC. Even ada satu interview ni dia cakap, McDonald, KFC dia sama dengan F&B. Kenapa kita tak boleh ikut dia punya cara dengan sistem? Q Bistro faham, kalau dia nak charge harga premium, dia kena deliver consistency premium. Ini memang masalah kebanyakan kedai makan dekat luar tu. Kita tahu ada banyak kedai makan yang boleh masak sedap, tapi tak banyak kedai makan yang boleh maintain masak sedap secara konsisten sebab tak ada sistem. Jadi ini yang Q Bistro buat. Diorang ubah mentaliti daripada gerai makanan biasa kepada mentaliti big brands. Yang pertama adalah kebersihan taraf tinggi. Nak cakap pasal kebersihan ni, kita tengok dia ada sijil halal JAKIM atau tak je. Nak tanya, ada berapa banyak kedai mamak yang ada sijil halal JAKIM? Kebersihan dia ni bukannya setakat sapu lantai, lap meja, tandas bersih. Central Kitchen Q Bistro yang supply hampir 90% item dalam menu dia dah dapat sijil halal JAKIM sejak daripada tahun 2019. Dan hari tu pada 9 Januari 2026, dia announce yang dia tengah cuba untuk dapatkan sijil halal untuk semua outlet dia. Ini adalah something yang tak pernah kedai mamak buat. Selalunya yang buat macam ni adalah franchise yang besar. Yang kedua adalah konsistensi macam robot. Untuk elakkan servis yang tak konsisten, Q Bistro inject teknologi dalam dia punya day-to-day operation. Semua ada sistem, dari order sampailah makanan kena hantar kat meja. Dia orang sangat serius tentang automation sampai dah setiap pernah cakap, InsyaAllah kalau human punya robot, I think Q Bistro the first restoran akan bawa motor lah. Sekarang kita faham yang Q Bistro memang push kebersihan dan konsistensi. Tapi itu bukan hero dia. Hero dia yang sebenar macam mana cara dia nak ubah perception customer dia melalui brand promise yang sangat jelas. Q Bistro ada brand promise yang sangat jelas, which is consistency. Apa yang kita order 2 bulan lepas, rasanya confirm akan sama. Apa yang kita order confirm akan sampai cepat dan kedainya confirm bersih. Ini bukannya benda yang nice to have, tapi ini adalah kepastian yang dia bagi dekat customer dia. Masalahnya kebanyakan brand tak ada brand promise yang clear. Kalau ada pun, dia tak deliver. Q Bistro, dia buat dua-dua. Dia ada brand promise yang jelas dan dia deliver. Bandingkan, the typical mamak yang kita jumpa, kadang-kadang panas, meja melekit, staffnya selikir, kadang-kadang boleh terlupa order, salah buat order. Tapi dekat Q Bistro, kedainya selalunya aircon, ruangnya besar, bersih, teratur, staff pakai hairnet, kebersihan terjamin dan servis tersusun dan predictable. Brand promise ni bukannya cakap kosong, bukannya janji kosong, tapi janji yang kena deliver dekat customer. Bila semua ni align, visual, service, environment, otak customer automatically akan tukar label daripada ini adalah mamak murah kepada this is a proper dining place. Dan bila label berubah, expectation harga pun akan berubah. So harga yang mahal tadi tu dia dah tak rasa mahal sebab dia dah rasa justified. So dekat sini kita belajar yang Q Bistro sebenarnya dia tak jual makanan semata-mata, dia jual kepastian. Dan bila orang dah yakin dengan apa yang dia pasti akan dapat, dia dah tak kisah dah berapa harga yang dia kena bayar. Dan kalau korang nak bina brand, boleh pergi ke faizalrazak.com. I'll see you next time. Bye.